Assalamualaikum semua. Ni kat Kota Baru ni. Bukan kat Hanyai. Tahu tak? Ada stall lagi pasar terapuk baru buka dekat area Kota Baru. Selain daripada kita nak beli-beli makan ni, boleh juga nak naik bot gratis-gratis ni. Sebabnya sini pun ada disediakan bot lagu ni dak. Masa pembukaan Jumaat baru ni tu, ambo gila tengok ramai juga orang jual tapuk ni dak. Ada macam-macam pilihan lah kalau kita nak beli pun. Dah. Ayo berubah habis. Sudah. Buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Besar. Rupanya ada buaya di sini. Bismillah. Nak berhati-hati ya. Inilah kondisi keadaan bola tengah di Kubang Kriang, Kota Baru, Kelantan yang sungguh menduka cita ya, sangat kecewa lah. Tidak dibaiki dengan begitu baik. Jaga kawasan ini memang boleh jadikan tempat destinasi pelancongan yang paling dekat di Kota Baru ni. Sayang.
Jadi kalau nak terap boleh lah mari sini. Lokasi dia dekat Pulau Tengah, dekat Kubang Keria. Jadi kalau daripada Kota Baru nak mari ke Kubang Keria ni 5 minit je sampainya. Cuma nak masuk dalam ni, ambil masuk sikit sebabnya yang mari dalam kapur. Lalu kok getok ni ada pintu gerai tulis floating market. Cuma nyamuk nak besar kalau nak getok ni kena beringatlah sebab getok ni getok terapung. Jadi dia berenjuk-berenjuk kalau kita jalan. Pas kalau ramai-ramai kat dia kocok lah sikit kalau siapa pening mau mabuk tu, dia banyak cakap apa lalu dah. Sebabnya memang pening kat atas ni. Hak ni pula dia jual coconut shake. Hak floating market ni lah. Lepas tu pun nak beli cendol-cendol pun ada juga jual sini. Kepek-kepek pun ada. Hak ni krepek daripada Mama Shop. Hak ni pun krepek-krepek juga. Jadi mari sini boleh lah nak beli gapa-gapa sebab sedikit dia jual tabuk ni ke. Lepas pada beli kita raung tu ke, dia ada juga rakit untuk kita untuk makan sini pun boleh juga. Cuma nya kena buat tikas sendirilah. Kursi meja dia tak sedia ke dah. Pasal lagi yang nak besar dak kalau bawa anak-anak tu ke beringatlah sebabnya kawasan ni kawasan atas air sungai sini dalam. Getok dia pula getok hak terapung ni ke kita jalan jadi kalau anak-anak nak berongga tu ke memang dia kocok berolok habislah. Takutnya gudung je. Kalau dia gudung anak so ada takutnya gudung mok pula pada dalam sungai. Mungkinnya bila kocok berolok ni kita suruh pening-pening hanyut-hanyut. Pas nak naik river cruise mal juga. Ni river cruise hok dia sedia ke. Jadi kalau nak rasa naik bot tu, bolehlah mari sininya. Hok ni pulaknya nak tinambo. Orangnya tak habis musim lagi dia nak naik Indo dah. Dah ikutlah tinggal sinilah. Nak pergi musim meta. Lalu kau ni tengok je tulis gerai nasi arak ni ke dak. Nyo panggil Kodemon ni nyuat roblok dia. Yo wi nasi arak sini. Alhamdulillah. Terima kasih hok wi nasi arak. Nasi arak dia ni sedap deh. Pas lalu kau ni dia tulis jom naik bot. Jadi kat hok ni pun you river cruise juga. Jadi kalau nak ambil paket naik bot sini boleh pergi ke laut jugalah bot dia nya. Bot ni bot laju dak. Tapi tak sebimbel lah naik bot laju setahun ni pun keselamatan diutamakan dah. Sebabnya mai sini kena pakai life jacket dan naik tabuk dah. Jadi tak sebimbel lah. Selamat kalau selamat memang aspek keselamatan diutamakan. Kalau nak beli skrin pun boleh juga. Ni pocik ni you good ke skrin dia okey. Lepas tu pula dah atas kaki kau ni you ada dikit barak. Ni pula kedai makan. Jadi nak order makan di sini pun boleh juga. Lepas tu kalau nak beli kerih-kerih gapo hok bersilat-silat ni ke hok zaman-zaman dulu golok klewe pagi ni pun ada jual juga sini. Lepas kalau nak makan sata-sata pun dekat mini house camp gerai dia ni ke pun jual juga sata. Bakal panas lagi sini dah. Pas gitulah belakang dia. Mana ayatnya pasal terapun ni ke comel dah dia punya perancangan cumanya jalan masuk tu kena besar sikit sebabnya masa nak tubik tu jam sikit tumbas sikit jalan dia.